Kau kata kau lawan dia orang. Kau kata kau lawan keganasan. Tak ada. Sebaliknya, dia hasut rakyat suruh lawan dengan polis. Nampak tak? Dia hasut rakyat suruh lawan dengan polis. Come on. Jangan lupa benda ni lah kalau korang tengok. Kenapa dia hasut kita lawan dengan polis? Sampai dia bagi tahu, yes, saya tengok. Dia bagi tahu. Kalau pergi buat report ini, kena bawa peguam. Sebab nanti polis kalau ambil statement, dia pukul kita. Tak pernah polis ambil statement nak pukul engkau. Tim Malabot itu hari buat report polis kepada Anwar Ibrahim. Tak ada pula polis pergi cepu. Tapi Fahmi, dia mengasut kita ni lawan dengan polis. Fikirlah kenapa. Dan dia mengasut kita lawan dengan gaja-gaja. Nampak tak? Ramai orang komen. Paling banyak orang komen pasal Farhash. Minta Fahmi ulas pasal Farhash. Dia buat-buat tak nampak. Buta biji mata. Malah moderator dia mute pula komen tu. Mute. Tanya pasal Farhash, minta dia ulas pasal Farhash, kena mute komen. Kenapa Fahmi Reza tak nak ulas pasal Farhash? Okay. Dia juga tak kahwin lagi. Dia macam Salim Kunyit Kongkang. Tak kahwin lagi, guys. Umur dia dah 40 dah. Salim Kunyit Kongkang pun tak kahwin, dia pun tak kahwin. Belum bertemu jodoh. Saya bacakan. Sebab dia selalu banggakan dia pang. Saya ni budak JB, babe. Aku ni walaupun lahir di Kelantan, saya ni membesar di Johor Bahru. Sekolah rendah, sekolah menengah di Johor Bahru. Johor ni terkenal lah dengan budaya skinhead, punk not dead. Saya ni campur dengan semua ni. Kawan-kawan ada budak-budak punk. Rambut semua macam ni. Rambut pacak lah. Yes, rambut pacak lah. Tapi Fahmi Reza bagi tahu dia ni punk. Aku pun pelik lah. Punk rambut macam mana ni? Mesti ada kawan-kawan kita punk dulu ni. Punk rambut macam ni ke? Aku tengok ni punk benda je. Sorry lah, mungkin negeri lain saya tak tahu lah. Ke memang negeri lain rambut dia macam ni punk? Sebab setahu saya kat JB tu, punk rambut mesti mohawk punya, memang pacak punya. Ya. Ini memang kelakar lah ni. Gol yang gincu. Kau koyak Fahmi dengan aku. Koyak. So, saya baca. Someone yang pernah bersama dengan Fahmi, message saya. Fahmi Reza lah, bukan Fahmi Fazil. Tentang Fahmi Reza. Dalam punk ada dua kategori. Satu nasionalis, dianggap resis kerana banteras sayangkan bangsa. Ada band punk macam ni kat Malaysia. JBH, Exophobia, KL, Spiderway. Ni budak punk bagi tahu ni. Satu lagi, komunis. Ideologi liberal. Yang kalau dalam underground, Fahmi Reza kat dalam kumpulan ni. Ideologi sama macam DAP, sama macam non-kunyit. Fahmi ni anarko-punk. Ideologi is overmalaji pro-gay. Patutlah tak kahwin lagi. And educate for the complete liberation of LGBTQ people. This stand stem from the core anarchist belief
in the abolition of all form of hierarchy and oppression, which include homophobia, transphobia, patriarchy, and heteronormity. Sedikit sebanyaklah dalam dunia underground. Ni kawan Fahmi Reza. Sudah faham kenapa dia sokong Anwar? Ini bukan fitnah, guys. Kena report. Kena report. Kena report lagi. So, kepada Fahmi Reza, engkau nak serang aku, kau seranglah. Aku sarankan kau bergabung dengan Salim Kunyit Kongkang. Yes. Sekarang ini ramai tengah bergabung lawan dengan Sir Azri. Salim Kunyit Kongkang, Cium Spender, geng apa benda dah hidup segap broker, geng broker. Ni broker ni, ada geng broker, ada satu geng broker ni. Geng broker pun ada, guys. Geng broker pun ada ni. Terpaling broker ada, bergabung semua ni. Lawan dengan Syazri. Bagus. Kau ajak sekali Fahmi Reza ni bergabung dengan korang semua. Lawan dengan Syazri ni. Kau ramai-ramai, semua lawan dengan Syazri ni. Sebab setakat ni tak jatuh-jatuh lagi. Macam mana kau lawan dengan aku ni, aku tak jatuh-jatuh lagi ni? Kau lawan dengan aku. Aku buat lagi ribu-ribu lagi ni. Like pun sekarang pun dah 300, tadi dah 1 juta dah. So macam mana korang ni? Saling kongkang dah tabur duit gila-gila dah. Macam mana boleh tak berjaya lagi ni? Bila korang nak jatuhkan aku ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh jatuhkan aku? Sebab aku tak fitnah, aku bawa benda betul. Dan korang ni lupa, Allah yang pegang hati manusia. Kalau orang tu nak nengok, orang tu nak percaya. Kau orang ceritalah macam mana cium spender, pakai rambut palsu ke apa ke, pakai gincu ke. Tak berjaya. Sebab korang lupa. Kita ni nothing. Tu. Bos kat atas tu, Allah yang Maha Esa tu. Dia yang kawal segala-galanya. Faham? Termasuklah Fahmi Reza. Guys, lepas ni kalau dia live, kau tengok je. Tak apalah. Mana yang dia bagi tahu benda bagus, kau ambil. Tapi jangan lupa komen tanya. Minta ulas pasal kes Samsul Iskandar rasuah pejabat Perdana Menteri. Komen, minta ulas. Ulas bagaimana keganasan SPRM ke atas Albert T. Minta komen ulas bagaimana dengan kes yang melibatkan Farhas. Dan bagi tahu dekat Fahmi Reza, dia cerita lawan kezaliman. Yusof Rota 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Mana suara dia? Mahkamah dah bebas lah. Mahkamah bebaskan, lepaskan tanpa membela diri. Kes memiliki senjata api dan juga dadah. Minta Fahmi Reza ulas. Pasal dia suruh lawan dengan polis. Tu polis dah tangkap tu. Ada dadah, ada pistol. Bawa pergi mahkamah. Takkan dia tak nak ulas? Jangan percaya saya cakap. Saya bukanlah nak burukkan Fahmi Reza. Tapi saya nak ingatkan korang, berhati-hati. Anwar Ibrahim ni strategi dia macam-macam. Yes. Kelompok Anwarinas ni macam-macam. Dia dah tanam orang ni lama dah. Yes. Ada kelompok yang dia tanam. Hari ni cerita bawa two-state solution. Ada. Yes. Bawa two-state solution. Kita kena sokong two-state solution. Itu Anwarinas lah tu. Itu kelompok Anwarinas juga. Dia macam-macam kelompok ni. Macam-macam orang. Macam-macam jenis. Yang dia dah rekrut lama dah. Dia yang bagi dedak. Dia yang bagi makan. Dia yang naikkan pangkat. Ini kelompok ni ada. Jangan percaya. PK. Ni. Jadi, kepada Fahmi Reza, teruskan hentam aku ni. Cuma, aku bagi tip. Supaya kau nampak strong, bergabung dengan Salim Kunyit Kongkang. Dia pun tak kahwin lagi tu. Mana tahu boleh jadi adik angkat dia. Dia ni suka adik angkat. Adik angkat, anak angkat. Mana tahu boleh jadi adik angkat dia ke, anak angkat dia ke kan.
dapat BMW.